Berapakah simpanan yang anda kena ada ikut umur? Saya dapat daripada ChatGPT. Jumlah simpanan biasanya bergantung kepada gaya hidup, pendapatan dan juga matlamat persaraan seseorang. Tapi sebagai panduan umum, berikut adalah cadangan simpanan berdasarkan umur yang disarankan oleh pakar kewangan seperti daripada Malaysian Financial Planning Council. Panduan simpanan berdasarkan umur dalam gandaan gaji tahunan. Umur 5 tahun sepatutnya ada setengah tahun gaji. Umur 30 tahun ada 1 tahun gaji. Umur 35 tahun ada 2 tahun gaji. Umur 40 tahun sepatutnya ada 3 tahun gaji. Umur 45 tahun ada 4 tahun gaji. Umur 50 tahun sepatutnya ada 6 tahun gaji. Contoh saya nak bagi, jika gaji tahunan anda RM36,000 dengan gaji RM3,000 sebulan, umur 30 tahun sepatutnya simpanan kena ada adalah RM36,000. Umur 40 tahun sepatutnya simpanan RM108,000. Umur 55 tahun sepatutnya simpanan RM252,000. Ini termasuk juga simpanan dalam KWSP, ASB, emas, tabung kecemasan dan pelaburan lain. Kalau anda belum